Oh, okey. Alright. Stop. Okey. Cuba cerita masalah rahang. Dia nak buka tu rasa sakit. Macam nak kunyah tu, nanti rasa sakit juga. Dekat belah sini. Kat sini lah. Sakit. Berapa lama masalah rahang ni? Macam 3 hari. Sebenarnya tu okey je. Saya lepas tidur tu rasa sakit. Sebab saya kadang tidur tenganga. Oh, Tapi bila kunyah sakit lah. tegang dan sakit, betul? Dua jari. Nanti lepas rawatan kita tengok apa beza ya. Sekarang dua jari sudah sakit. Buka sikit macam tadi. Buka. Okey. Tutup. Nafas. Okey. Slowly. Saya sakit. So far, jaw abang tak ada dislocate abang. Okey. Cuma otot di sini, otot masseter dan otot pterygoid dia tak seimbang. Bila tak seimbang, rahang you susah nak buka atau susah nak kunyah atau makan. Oh, okey. Alright, stop. Alright, stop. Sakit. Lagi. Bila tutup tu, Rasa sakit. berbanding dengan tadi, Better. better.